Alamak, resit hilang lah. Yang ada pun dah pudar, putih melepak macam ni. Okey, macam mana nak claim belanja syarikat? LHDN terima tak kalau kena audit nanti? Okey, jangan panik. Ini jawapan sebenar dari sudut perakawanan. Okey, benda boleh settle, tak payah pening kepala. So, video ni cepat-cepat supaya anda tahu apa nak buat kalau resit hilang. Okey, langkah pertama dan paling selamat, hubungi semula supplier atau vendor anda. Minta mereka keluarkan salinan invoice atau resit pendua. Pastikan ada CHOP Certified True Copy salinan diakui sah. Dokumen ini valid dan kuat di mata juru audit serta LHDN. Okay, macam mana kalau supplier pun dah tak dapat dihubungi? Okay, gunakan penyata bank statement yang tunjukkan transaksi keluar. Okay, dan lampirkan bersama payment voucher. Okay, dalam dalaman syarikat anda. Okay, tulis nota penerangan yang jelas untuk apa duit itu dikeluarkan dan kelulusan dari pengarah. Ini jejak audit sokongan yang sangat penting. Ketiga, untuk elak masalah ni berulang, biasakan diri anda untuk digitalisasikan dokumen. LHDN sebenarnya menerima salinan digital. Dapat je resit fizikal, terus tangkap gambar pakai phone, scan dan simpan dalam Google Drive dan cloud storage syarikat masing-masing. Okay, resit fizikal hancur pun data digital anda tetap akan kekal. Okay, kami selalu tekankan bila dokumen tak lengkap, perbelanjaan sah syarikat tak boleh ditolak. Hujungnya anda terpaksa bayar cukai yang tak sepatutnya. Dalam buku jangan bayar lebih. Saya ada kongsikan macam mana nak pastikan setiap sen perbelanjaan bisnes anda ada bukti yang kukuh untuk elak cukai berlebihan. Okey. Kewangan bisnes yang cantik bermula daripada disiplin simpan dokumen. Nak pastikan akaun anda kalis audit, tekan butang follow sekarang. Okey, dan jangan lupa dapatkan buku Jangan Bayar Lebih dan Perniagaan Semudah ABC di Showcase. Terima kasih. Assalamualaikum.